Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan kajian yang telah kami lakukan yang bertajuk Child Free. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 11 orang iaitu Zulkhairi bin Zul Mahadi, Muhammad Hafiz bin Rosli, Abang Izrul bin Abang Ahmad Ternida, Bimanan anak lelaki Chandran, Raja Muhammad Janatul Firdaus, Nasrul Nur Azmin bin Zaba, Muhammad Irfan Danish bin Muhammad Nizam, Muhammad Amirul Aiman bin Idros, Muhammad Adfan bin Samin, Muhammad Azwan bin Rosli dan juga Harith Farhan bin Hassan. Untuk bahagian abstrak, child free adalah pilihan sukarela untuk tidak memiliki anak bukan kerana masalah kesuburan. Faktor utama ialah tekanan kewangan, fokus untuk kerjaya, kebimbangan masa hadapan dan keinginan kebebasan. Konflik budaya ialah bertentangan dengan nilai kekeluargaan dalam masyarakat Malaysia. Dalam kajian yang telah kami lakukan di Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, terdapat 62 pelajar yang telah menjawab responden, iaitu kaedah kuantitatif, analisis persepsi dan stigma. Dalam penemuan ini, generasi muda semakin menerima, tetapi masih ada penolakan atas dasar agama dan budaya. Untuk kesan jangka masa panjang, penurunan kelahiran, penuaan populasi, cabaran sokongan sosial, cadangan untuk menangani isu ini ialah perlunya ada dialog terbuka, pendidikan, dasar awam dan peranan institusi agama. Untuk pengenalan child free, definisi untuk child free adalah pilihan hidup secara sukarela untuk tidak mempunyai anak, bukan disebabkan masalah kesuburan, tetapi keputusan peribadi. Antara faktor-faktor keputusan ialah fokus kepada kerjaya, mengejar kebebasan peribadi, tekanan kewangan, kebimbangan terhadap masa hadapan. Dalam konteks dalam Malaysia, masyarakat menekankan nilai kekeluargaan dan kesinambungan generasi. Fenomena ini akan menimbulkan perdebatan di halayak umum dan masyarakat. Untuk reaksi masyarakat pula ialah golongan child free dilihat melanggar norma sosial, dianggap mengabaikan tanggungjawab moral terhadap keluarga dan sering menerima kritikan dan pandangan negatif daripada masyarakat. Salam sejahtera. Nama saya Bimalan. Pada slide ini, kami ingin membentangkan pernyataan masalah utama bagi kajian kami yang berkaitan dengan peningkatan gaya hidup child free dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pertama, kami mendapati bahawa terdapat peningkatan dalam pilihan hidup child free. Ini bermaksud semakin ramai individu dan pasangan muda di Malaysia memilih untuk tidak mempunyai anak secara sukarela. Fenomena ini perubahan dalam gaya hidup serta keutamaan generasi muda masa kini. Kedua, keputusan untuk hidup tanpa anak ini juga bercanggah dengan nilai budaya dan agama. Dalam konteks Malaysia yang kaya dengan tradisi dan pegangan agama, keputusan bisa begini dilihat bertentangan dengan norma masyarakat yang menekankan kepentingan berkeluarga dan memiliki zuriat. Kedua-dua isu ini menjadi pendorong utama kepada kajian kami bagi memahami faktor-faktor di sebalik pilihan hidup child free dan kesannya kepada masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, fenomena child free memberi kesan terhadap struktur demografi dan ekonomi negara. Penurunan kadar kelahiran dan peningkatan jumlah warga emas boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur penduduk. Hal ini turut memberi impak kepada sistem pensyen, tenaga kerja dan akhirnya menjejaskan pembangunan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Keempat, terdapat kekurangan pemahaman dan pendekatan strategi yang jelas dalam menangani fenomena ini. Buat masa ini, masih belum banyak kajian mendalam atau dasar khusus yang dijalankan untuk memahami motivasi sebenar individu yang memilih gaya hidup child free. Akibatnya, sukar untuk merangka pendekatan berkesan bagi menangani kesan sosial dan psikologi yang mungkin timbul daripada fenomena ini. Kesemua masalah ini menunjukkan perlunya kajian lanjut untuk memahami isu ini dengan lebih menyeluruh serta membantu pihak berkepentingan merangka polisi yang lebih sesuai. Terdapat 3 persoalan dalam kajian ini, iaitu yang pertama, apakah faktor yang mendorong pilihan child free sama ada faktor ekonomi,
tekanan kerjaya, keinginan kebebasan, kesedaran alam sekitar, isu kesihatan fizikal ataupun mental, serta pengalaman keluarga silam yang mendorong individu itu ataupun pasangan itu untuk tidak memiliki anak. Yang kedua ialah apakah kesan jika ramai pasangan memilih child free? Sama ada penurunan kadar kelahiran membawa kepada populasi menua, kekurangan tenaga kerja muda, beban sistem kesihatan dan pension, serta penghakisan nilai kekeluargaan. Namun, ia juga dilihat sebagai peluang memperkukuh hak individu itu. Yang ketiga adalah bagaimana untuk mengubah pemikiran pasangan yang memilih child free. Sama ada pendidikan nilai kekeluargaan, insentif kerajaan seperti subsidi anak ataupun cuti bersalin, serta sokongan sosial boleh bantu ubah persepsi, pendekatan empati tanpa paksaan penting bagi mendorong perubahan semula jadi. 3 objektif dalam kajian ini iaitu yang pertama menjelaskan faktor utama yang mendorong pasangan moden memilih gaya hidup tanpa anak seperti kebebasan peribadi ataupun fokus kerjaya. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh kos sara hidup dan kebimbangan masa hadapan termasuk faktor ekonomi dan alam sekitar terhadap keputusan untuk child free. Yang ketiga adalah memupuk pemahaman masyarakat bahawa keputusan untuk tidak mempunyai anak adalah pilihan yang sah dan patut dihormati dalam konteks gaya hidup moden. Terdapat 3 persoalan dalam kajian ini, iaitu yang pertama, apakah faktor yang mendorong pilihan child free sama ada faktor ekonomi, tekanan kerjaya, keinginan kebebasan, kesedaran alam sekitar, isu kesihatan fizikal ataupun mental, serta pengalaman keluarga silam yang mendorong individu itu ataupun pasangan itu untuk tidak memiliki anak. Yang kedua ialah apakah kesan jika ramai pasangan memilih child free? Sama ada penurunan kadar kelahiran membawa kepada populasi menua, kekurangan tenaga kerja muda, beban sistem kesihatan dan pension, serta penghakisan nilai kekeluargaan. Namun, ia juga dilihat sebagai peluang memperkukuh hak individu itu. Kepentingan yang keempat ialah dalil agama. Al-Quran dan hadis menekankan kepentingan anak sebagai nikmat dan pelengkap hidup berumah tangga dalam Islam. Yang kelima adalah pendapat ulama. Ulama seperti Yusuf Al-Qardawi membenarkan perancangan keluarga dengan syarat tertentu, tetapi menolak penolakan zuriat secara mutlak. Yang keenam adalah peranan pihak berkepentingan. Kajian ini penting untuk membantu pendakwah, pembuat dasar dan konselor Muslim menangani isu child free dengan ilmu, hikmah dan empati. Dalam kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat 4 bahagian iaitu yang pertama, penerimaan konsep child free dalam masyarakat moden. Yang kedua, konflik dengan ajaran agama dan nilai sosial. Yang ketiga, kesan negatif terhadap ekonomi dan demografi. Yang keempat adalah cadangan dan tindakan dasar daripada perspektif antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfan bin Zamin. Saya akan membentangkan berkenaan metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini terdapat pendekatan kajian iaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Yang pertama, menganalisis statistik deskriptif. Tujuan untuk menguraikan dan menggambarkan data tanpa membuat generalisasi populasi. Seterusnya, pengumpulan data. Data dikategorikan mengikut kriteria tertentu dan diberikan skor. Pengendaran soal selidik secara rawak kepada prajurit SM. Platform yang digunakan adalah WhatsApp. Teknik pensampling proportionate stratified random sampling. Dan seterusnya, 62 responden memberikan makluman balas. Struktur soalan selidik. Bahagian A, latar belakang demografi. Bahagian B, persepsi terhadap gaya hidup child free. Bahagian C, faktor-faktor pemilihan gaya hidup child free. Bahagian D, kesan gaya hidup terhadap individu dan masyarakat. Bahagian E, cadangan atau langkah menangani stigma. Bahagian F, soalan terbuka untuk pandangan bebas. Reka bentuk instrumen, guna skala Likert 5 mata. 1 sama dengan 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Sesuai untuk kajian pendidikan kerana kesederhanaan dan kebolehnya menghasilkan data kuantitatif. Membolehkan responden memberi penilaian ringkas dan sistematik. Seterusnya adalah berkenaan perbincangan kajian. Kos sara hidup tinggi dan ketidakpastian ekonomi beri tekanan kepada individu. 22 responden setuju faktor ekonomi mendorong kepada keputusan child free. Gaya hidup moden menekankan pencapaian kerjaya dan keseimbangan hidup.
keibubapaan dilihat sebagai komitmen besar dan mengikat. Pendidikan awam dan media massa perlu menyampaikan maklumat tanpa prejudis. Perlu wujud ruang terbuka untuk perbincangan secara sihat. Dan akhir sekali, institusi pendidikan digesa sediakan platform untuk generasi muda menilai pilihan hidup dari sudut nilai agama, tanggungjawab sosial dan realiti masing-masing. Penutup, isu child free mencerminkan perubahan nilai dan tekanan ekonomi generasi muda. Walaupun berkaitan hak individu, ia memberikan kesan kepada keluarga, masyarakat dan ekonomi. Dalam konteks Islam dan budaya tempatan, isu ini wajar ditangani dengan hikmah melalui pendidikan nilai, sokongan psikososial dan dasar yang inklusif.